Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang. Ketemu lagi saya Zaza. Hari ini Zaza berada di sini, iaitu balik ke rumah Zaza di Tapah Perak. Okey. Jom tengok kat sini. Tujuan kita kat sini, kita nak sambut birthday Amar, iaitu Muhammad Kagim Amar, yang kebetulan pada 11/11/10 iaitu Hari Sukan Malaysia. Hari Sukan Malaysia, hari birthday dia. Kita sambut esoknya, sebab malam tu dia tertidur awal. Okey. Kat sini nama kafe ni adalah Buncit. Okey. Di Buncit ni macam-macam makanan ada. Dan kami memilih untuk minum dan makan di sini. Di sini ada taste kampung juga, makanan kampung, dan ada makanan-makanan western. Okey. Ni kek. Ni birthday boy kita. Sampai. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberkati Allah SWT untuk Amar. Ada ucapan apa? Belajar rajin-rajin ya. Okey, sementara menunggu makanan kami siap. Dah sampai, dan mana yang datang tu kita bungkus untuk dibawa pulang, kerana masing-masing ada kerja dan ada hal masing-masing, urusan masing-masing. Ada yang nak berehat, tapi kita datang sini untuk turut sama meraihkan birthday Amar. Okey, kat sini kita ada air, macam-macam jenis air. Birthday boy kita dia minum air. Minum air apa tu? Oreo apa? Oreo blended. Oreo blended. Siapa sedap sangat makan? Okey, macam ni. Kita ada Oreo ni. Nah, ni kakak angkat bawah ni. Okey, Zaza punya pula air strawberry blended. Betul-betul angkat kan? Sebab takut dia. Okey, kebetulan sama warna pakaian Zaza ni. Okeylah, kami nak menunggu makanan seterusnya. Kita jumpa di video seterusnya dulu. Kita berhenti dulu di sini. Dan sebentar menunggu makan, sebab nanti dekat sana terdengar bunyi copyright yang tak boleh masuk dalam YouTube kami. Okeylah, kami berhenti seketika. Dan lepas ini boleh tengok makanan-makanan yang lain. Okeylah, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Okey, tata. Salam.